Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to channel Melini Gaban. So guys, sekarang ni Gaban on the way pergi ambil Mel balik sekolah petang. Cemboy Ponteng. Tu cerita dia. Kita dah buat macam-macam dah. Dia rajin pergi sekolah. Cuma hari ni kakak Yasmin Ponteng dan jadi dia ada alasan tak nak sekolah juga. Aduh. Jadi yang buat hal sekarang ni kakak Yasmin. Buat hal betul lah kakak Yasmin ni. Papa cakap dengan Kak Yasmin, kakak kenapa kau tak nak sekolah kakak? Papa hari ni ada pelantikan watika. Kakak tak nak. Nangis-nangis. Kau bayangkan dah besar macam tu, form 2, nangis. Kalah lah kita kan. Aduh. Lepas tu, itu sekolah pagi. Jam sekolah juga. Tu balik sekolah pagi, Cemboy lah kan. Cemboy balik sekolah pagi, dia cakap temu tu, Papa, kakak sekolah tak? Sekolah? Tipu. Kalau kakak ada dalam bilik, macam tak nak sekolah petang. Sekali dia balik, dia terus pergi masuk dalam bilik, dia tengok kakak dia ada. Jadi, poin besar kan. Tak nak sekolah juga. Jadi sekolah petang, dia tak sekolah Ponteng. So, Mel pula, dia pun tahu kakak Yasmin tak sekolah. Jadi, dia pun nak Ponteng, tapi dia kata tak nak Ponteng sekolah petang. Dia nak Ponteng sekolah pagi besok. Maknanya ada satu peruntukan kota untuk Ponteng lah, budak-budak ni kan. Punca kakak Yasmin Ponteng je. Mel ni dia tak macam-macam. Kalau Mel ni cepat keluar sekolah. Tunggu dah berdepan sikit. So kita perhatikan kat mana Mel. Mel. Ada apa Mel? Hari ni cuaca cantik petang-petang macam ni panas. Kita boleh buat konten kat belakang rumah. Sebelum ni kita nak buat konten je hujan. Itu yang kita dapat nak meneruskan kita punya projek kat belakang rumah. Nak main meriam, nak main motocross. Tu Mel. Apa nampak Mel dah. Apa pula dah dia buat dengan kawan dia kat situ. Mel dah nampak apa-apa lah. Tapi tak nak pula berjalan. Ni kita punya sahabat, kita punya fighter pingpong. Jamat nama dia. Ya, ini dia Melini. Melini. Apa ha? Apa ha? Ha. Belakang. Yuk guys. Malulah. Hai. Malulah. Iyalah. Orang tengok. Mana ada Raja 6 duduk depan? Tak ada. Malu. Dia kata satu ada melampau. Dah macam mak orang nak duduk depan pahal. Sat. Ya. Mel. Okey tak sekolah hari ni Mel? Apa pasal tak okey? Sebab tak best. Mel nak duduk depan sebab belakang panas duduk depan. Turun. Nak beli kuih? Kat kuih pula. Tak bawa duit? Guys, Mel kata dia nak beli kuih guys. Kita singgah dekat bengkel Uncle Posek. Kan, lelaki kau gelak macam tu kan? Men, sekarang tengah viral karipap. Macam cakap? Yang ini juga kau nak? Pilih. Karim, karipap ada, Karim. Karim, karipap. Ni tau. Ambil. Lagi? Dah, tu je? Ni je. Tu je. Berapa ringgit? Nanti WhatsApp Kita tak bawa duit. Hutang karipap. Karipap macam mana kira? Tadi 5, 3,5. 5? Ni ramen. Ambil 5. Ramen. Okey. Cari ayam ke daging? Campur-campur boleh? Boleh. Pandai-pandai lah campur je lah. Spoint. Kita datang sini tak buat duit.
Datang sini tak ada duit, hutang je. Men, bayar men. Ada? RM10. Banyak duit kau? Okey, bayar dulu. Bayar. Mana dapat duit banyak? Dah colek orang punya. Colik. Kau ambil siapa punya? Dah punya lah. Ya, dah, baik. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Jadi tak bayar? Mana? RM10 lah dua ni. Duduk depan, duduk depan. Mana? Dah, dah. Masuk bakul. Masuk bakul. So, Mel shopping kuih. Tapi dia bayar sendiri. Duit apa, Mel? Duit baju. Baju apa? Tadi duit baju RM30. Lepas tu ada baki lah 50. Ada baki 20 lah. Kau bawa 50? Yes. Kau ambil duit kat mana? Mama bagi. Jadi tetap bukan duit Mel. Kau asam. Mel, cakaplah sepatah dua kata di Mel punya channel ni. Sepatah dua kata. Cakap apa borak-borak dengan guys. Macam mana Mel punya sekolah puasa Mel macam Mel cerita sikit. Mel tak suka sekolah. Kenapa tak suka sekolah? Sebab sekolah bosan. Tak boleh, jangan bosan. Nanti ilmu tak masuk nanti. Bosan. Mel pergi tu kena ikhlas. Belajar dengan sungguh-sungguh. Nanti ilmu tu masuk. Dan Mel akan menjadi anak yang cerdik dan pintar dan berjaya di dunia dan di akhirat. Mel tak nak belajar benda yang Mel tak suka. Apa pasal pula? Kau kena belajar dengan semua kat sekolah apa yang cikgu ajar. Yelah, sebab itulah Mel tak faham pelajaran. Sebab Mel kena fahamkan semua pelajaran. Yang Mel tak suka, yang Mel suka, Mel kena belajar. Mana yang Mel tak pandai? Mel tak nak. Sebab Mel tak nak belajar yang Mel tak pandai. Kau suka-suka kau. Mel tak nak belajar benda yang Mel tak suka. Kalau benda yang Mel tak suka, Mel tak faham, Mel belajar. Mel belajar benda tu. Sebab Mel suka benda tu. Kalau Mel tak suka benda tu, Mel tak faham benda tu, Mel biar je lah. Yalah. Siapa dah? Kalau Mel faham, Mel tak suka, Alhamdulillah lah. So guys, faham-faham lah guys. Apa pun penting apa dia cakap. Sekarang kita pergi mana ni? Tak jalan. Cakaplah guys. Jadi guys, maksudnya benda yang Mel tak suka, Mel tak nak. Benda yang Mel suka, Mel nak. Mel belajar juga benda tu. Kalau Mel tak suka, kalau Mel Kalau Mel suka. Kalau Mel suka benda tu, Mel belajar benda tu. Kalau Mel tak suka benda tu, Mel biar je lantak benda tu. So, Apa? So, contoh yang Mel suka. sains, Ceput. matematik, BI. Oh yo, Lepas tu, power yang aku suka. taklah Mel suka je benda tu. Lepas tu, Mel suka RBT sikit. Mereka bentuk teknologi. Tu je lah. Yang Mel tak suka. Oh, Mel suka PJ sekali Yang Mel tak suka, sejarah tak suka sangat-sangat. BM, Mel suka. Sebab Mel kena belajar, Mel kena terpaksa belajar benda tu. Apa dia? BM? Yelah, kalau Mel tak boleh BM, Mel tak boleh semua benda lah. Okay. Jadi BM, Mel suka tak suka. Sejarah, Mel sangat-sangat tak suka. Kenalah belajar sikit supaya tahu. Lepas tu, apa lagi seni, Mel tak suka sebab teacher. Sebab apa? Sebab Mel tak suka cikgu Mel. Kalau Tengok video ni. cikgu tak tengok pun. Mel tak sebut nama cikgu tu. Dia tahu lah seni. Okay, delete balik. Ulang. Ulang. Weh, Icik, tengok. Wow. Dia kawan dengan kucing. Comel. Mel tak suka beberapa pelajar. Beberapa mata pelajaran sebab cikgu dia. Contoh macam Mel suka sains. Lepas tu tiba-tiba cikgu yang ajar sains tu cikgu yang Mel tak suka. Mel tak suka sains. Mel belajar sendiri. Tak faham pun belajar sendiri. Sebab Mel tak suka cikgu yang Mel tak suka. Kalau Mel suka cikgu tu, Mel suka mata pelajaran dia. Okey, Mel suka cikgu yang senang Mel boleh faham. Contoh ada contoh? Boleh ada contoh. Contoh apa? Cikgu yang simple but nice. Mel boleh faham.
Sebab Mel susah nak faham. Lepas tu Mel cakap dengan orang pun orang susah nak faham apa yang Mel cakap. Jadi kalau cikgu tu boleh faham apa yang Mel cakap, Mel pun boleh faham apa dia cakap, Mel suka dia. Takkanlah. Aku pun tak faham. Okey, teruskan. Lepas tu mata pelajaran lain Mel tak suka. Sejarah, BM suka tak suka. Lepas tu apa lagi? Bahasa Arab Mel tak suka. Lepas tu sebab bahasa Arab susah, jadi Mel tak suka. Susah kenalah bagi faham, bagi pandai barulah jadi suka. Bukan kata susah je tak faham, tak suka terus. Janganlah Tak. gitu. Cikgunya tak ada. Tak ada yang mengajar. Tak ada yang mengajar langsung. Takkanlah cikgu tak ada. Waktu BA je, waktu bahasa Arab je, kita orang itu waktu bonus. Boleh tidur, boleh main game, boleh apa benda semua, nak ke kelas ke, nak Itulah. tidur ke. Sebab cikgunya tak masuk, jadi buat je lah apa. Takkan setiap kali. Tak lah. Time. Dia bukan kadang-kadang, dia bukan setiap kali. Masa rumput. Dia bukan kadang-kadang. Lepas tu dia bukan setiap kali juga. Dia macam kalau ada 1 bulan 4 kali je dia masuk macam tu. Banyak lah tu. Tak. Seminggu sekali. Tak, bahasa Arab dia ada seminggu ada 2 kali. Sepatutnya 8 kali lah. Tapi cikgunya tak ada, jadi 4 kali je. Tak, itu pun kadang-kadang. Kadang-kadang tak masuk langsung, kadang-kadang 3 kali je. Sebab cikgu yang mengajar, betul-betul cikgu yang mengajarnya tak masuk. Lepas tu yang masuknya cikgu relief. Mel tak tahulah cikgu yang mengajar, betul-betul yang mengajar tu ke mana. Dia menyampah kot dengan kelas Mel. Sebab Jangan main seorang tu. tak dengan kelas. Sebab dulu waktu darjah 5 kan, darjah 5 kan. Apa? Waktu darjah 5 dia masuk kelas macam biasa. Lepas tu dia ada bagi kerja macam buku scrap. Lepas tu Mel adalah benda budak-budak lain yang susah nak buat buku scrap tu. Lepas tu Mel siapkan lah. Mel dah siap, Mel dah hantar tapi lambat lah. Lepas tu murid-murid yang lain tu dia tak buat. Mel rasa sebab tu lah dia tak nak masuk sampai bila-bila kelas Mel. Kan dia cikgu tak baik cakap dia. Oh, salah orang. Cikgu tu tak nak masuk kelas Mel sampai bila-bila. Okey. Okay, lepas tu sebab Mel tak suka sejarah. Sebab Mel memang tak minat sejarah. Mel tak minat sejarah. Kalau Mel minat sejarah, Mel nak sejarah yang tak susah, yang random. Yang macam dulu-dulu kambing sebenarnya lembu. Tiba-tiba dia jadi kambing. Macam tu. Dia macam pelik. Mel suka sejarah yang tu. Tapi kalau sejarah yang dulu benda-benda yang Mel tak minat lah. Orang-orang ke apa ke Mel tak minat, Mel tak suka. Tempat-tempat yang bersejarah. Tempat-tempat yang bersejarah, kalau belajar tempat tu tapi tak faham, Mel tak suka. Tapi kalau Malah tak faham sebab kita baru belajar. taklah, biasanya Mel terus faham. Alah kau ni. Sebab tu lah Mel nak cikgu yang Mel boleh faham terus. Sebab Mel senang faham. Lepas tu Iyalah dia ni. apa lagi Kalau BM suka tak suka lah. Lepas tu RBT. Oh, BT Mel suka lah. Lepas tu apa lagi? Apa lagi? Dah lah, Jap. sampai sini sajalah. Okay, dah lah. So, Mel nak buka apa ni? Kita buka kat rumah nenek hari ni. Nenek lagi? Kenapa banyak-banyak kat rumah nenek? Tahu nenek panggil lah, tamu. Ada makan apa kat situ? Nenek masak. Okey, Papa dengan Encem nak buat konten kat belakang rumah. Nak main motocross. Okay. Okey, jadi sampai sini saja. Okay, sampai sini saja. Tata titi tutu. Meli pergi dulu. Jangan lupa subscribe channel Meli ni. Bye. Bye. Sarang heo. Habis. Apa oi? Apa? Tok nanti.